Jadi kena ingatlah hak tu sebenarnya, sebab tu kita sebab itulah Sayyidina Umar kata, anda tak ingat tak Arab dia, tapi anda baca Sayyidina Umar kata, selagi umat itu tanya Nabi buat ke tak gini, selamat umat tu. Jadi umat Islam ni sebenarnya dia kena menyemarak katanya, Nabi buat ke gini ni, dia kena tanya. Sebab dengan pertanyaan itu dia akan membimbing masyarakat supaya fokus pada sunnah dalam amalan dia. Kena tanya. Lah ni kalau tanya terang tanya nak tanya. Dia kata jalan ni. Anak tak kata tu. Anak sekat yola ya. Anak sahabat nak sebut kalimah tu sebenarnya. Baiklah, kita sudah pun mendengarnya ya. Moga-moga Allah merahmati Ustaz Syamsuddin yang berani melakukan apa yang beliau lakukan sebagaimana yang beliau sampaikan dalam kuliahnya itu ya. Jadi sedikit ulasan antaranya, yang pertama Ustaz menerangkan bahawa kita ni umat Islam kena menyemarakkan soalan Nabi buat atau tidak. Nabi buat ke tidak kan. Kalau tak nak tanya orang lain pun, at least kita tanya diri kita supaya kita ni betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cumanya Nabi buat ke tidak ialah dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah. Sebab kadang bukan sekadar orang awam tau, yang bergelar ustaz pun ada yang tak faham. Ada yang memang tak faham atau buat-buat tak faham dalam persoalan Nabi buat ke tidak.